Peniaga Belon sedang dibalun oleh Dewan Baraya Kuala Lumpur. Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi ataupun channel Info Media. Sebuah channel yang membuat tinjauan selepas kejadian-kejadian viral di sekitar Kuala Lumpur ini. Okey tuan-tuan, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu kejadian di Jalan Tunku Abdul Rahman, lebih tepatnya di hadapan Songgong dan juga tekstil pakaian terbesar di Kuala Lumpur, iaitu Muaz, Nagoya dan sebagainya. Kejadian ini berlaku pada 28 hari bulan dan selepas hari 29 hari bulan, abang ke Jalan Tar. Kebetulan pada malam itu ada pasar malam, jadi kita tinjau suasana di situ. Tapi sebelum itu kita akan reaction satu video kejadian pada malam 28 di Bazar Aidilfitri Jalan Tunku Abdul Rahman ini, melibatkan seorang peniaga pilun dan juga seorang penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan sekarang telah mendapat nama Dewan Balun Kuala Lumpur. Jadi kita reaction video ni dulu dan seterusnya kita akan tinjau ke lokasi di mana penguatkuasa di PKN menjalankan tugas-tugas mereka. Okey, kita saksikan video daripada media sosial yang lain. Okey, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam video ni berlaku kekecohan di hadapan ataupun parking masuk ke jalan Tunku Abdul Rahman. Ini sekarang dia ada di jalan besar, tuan-tuan. Seorang peniaga belon sedang dibalun oleh Dewan Baraya Kuala Lumpur. Jadi kejadian ini agak menggeparkan negara kita sekarang ini dengan kedua pemuda UMNO telah pun bersuara dan akan membela nasib penjual belon tersebut. Tapi kita hanya tengok sedikit video daripada pengguna mesin tersebut. Jadi kita akan sambung sikit, kita tengok lagi apa kejadian seterusnya daripada video TikTok utusan Malaysia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dekat sini kita lihat ada pergelutan di antara penguatkuasa dan juga penjual belon ataupun lebih tepat peniaga tanpa lesen penjaga di Jalan Tar ini. Di Jalan Tunku Abdul Rahman ini ada bermacam jenis suasana seperti inilah, bukan setakat penjaga belon, malah ada ramai penjaga jalanan yang mencari rezeki di sini. Jadi abang tak mau komen lebih-lebih. Jadi korang boleh fikir sendirilah apa yang perlu kita fikirkan. Kalau kita buat lebih-lebih kan ada pula yang kita pula yang kena. Jadi sekarang ini abang datang ke lokasi ini untuk tinjau lokasi ini. Di sekarang ini lokasinya berlaku kejadian itu di dekat parking jalan masuk ni. Jadi kita akan tinjau di lokasi ini. Dan kita lihat sekarang ini yang abang nampak tidak ada penguatkuasa di KL di dalam kemah mereka. Mungkin mereka ada di sebelah kemah yang lain. Yang kita nampak sekarang ini pihak polis trafik sedang mengawal trafik di lokasi ini. Ini adalah lokasi kejadian pada malam tersebut. Tapi kita lihat hari ini peniaga-peniaga jalan ini masih lagi berniaga di sini. Sepatutnya keadaannya meriah seperti inilah untuk memeriahkan hari raya. Sepatutnya kita tidak suka melihat kejadian-kejadian yang seperti ini. Sebenarnya sebelum ini pun masih banyak kejadian yang seperti ini berlaku di sini, seperti penjaga jalanan air, balang air ditarik oleh berlaku tarik menarik antara mereka. Jadi satu situasi yang agak menjengkelkan lah pada saya. Tapi itu kerja pihak berkuasa, kita tidak dapat menghalang kerja mereka, dan juga kita tidak dapat menghalang penjajalan jalanan mencari rezeki di bulan-bulan puasa ni.
Biasa malumlah sekarang ni keadaan ekonomi uh, agak susah untuk kita mencari rezeki, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, kita tinjau sebentar di jalan pasar malam Jalan Tan ni. Memang sibuk lah kalau tuan-tuan tengok dengan peniaga-peniaga. Ini semua peniaga berlesen ya. Jadi yang penjanji jalanan itu tak semuanya berlesen. Jadi kita minta kerajaan sekarang ini prihatinlah kepada penjaga-penjaga jalanan ya. Mereka ini rakyat biasa, bukan seperti kita ada pendapatan tetap dan sebagainya. Inilah keadaan hidup rakyat bawahan. Walaupun ada bantuan daripada kerajaan, tapi itu tidak dapat menampung kehidupan ataupun kos yang tinggi di Kuala Lumpur ini. Saya bukan nak menghentam DBKL ataupun kerajaan, tidak, tapi fahamilah situasi dan keadaan rakyat bawahan. Seperti saya pun mungkin termasuk jugalah ya. Jadi kesusahan rakyat itu rasanya sekarang ni amat susah untuk mencari rezeki. Yang bukan kita meminta-minta kepada kerajaan ataupun pihak-pihak lain untuk membantu kita, tapi daripada segi wang tapi kita minta bantu dari segi untuk permudahkan urusan rakyat bawahan ini untuk mencari rezeki, itu saja. Jadi video ini tidak ada bermaksud untuk menghentam kerajaan ke DBKL ke, tidak. Cuma saya datang untuk tinjau suasana di lokasi ini dan kita akan lihat lokasi di mana kemah DBKL didirikan. Okey, di sebelah sini memang kita tengok ramai sekali lah penjaja. Saya tidak tahu, mungkin dia orang ada sudah berlesen ataupun tidak, tapi ini adalah penjaga pasar malam. Biasanya mereka berlesen lah. Cuma yang segelintir yang tidak berlesen itu selalu ada mundar-mandir, membawa belon, air mineral dan sebagainya. Dan kita dapati malam ini tidak ada nampak kelibat penguatkuasa di BKL. Mungkin kerana pasar malam ataupun abang tidak tahu kes tersebut telah pun viral. Jadi mungkin mereka menghentikan dulu sementara untuk penguatkuasaan itu. Tapi kalau kita tengok daripada video yang kita reaction tadi, DBKL bertindak agak agresif kepada orang awam. Jadi betul juga Dr. Amal sekali cakap apa SOP penguasa DBKL. Mereka bukan penjenayah, hanya penjual belon. Jadi kita harap DBKL juga dapat keadilan, dan juga penjual belon itu juga mendapat keadilan yang seadanya. Dengan itu sama-sama kita doakan mereka ini berakhir dengan harmoni dan baik sekali. Jadi kita berada di Jalan Tan. Biasanya di lokasi ini ada kemah DBKL ya, abang nampak ada di sebelah sana. Tapi yang di sebelah tepi jalan tidak ada penguatkuasa di situ. Penguatkuasa DBKL berada di kemah di sebelah kiri ni. Kebiasaannya kalau abang datang tengok ramai penguatkuasa mereka di sini, tapi malam ini tidak berapa ramai, ada beberapa orang saja. Tapi mereka hanya mendiamkan diri di kemah ini, dan lokasi ini dikawal oleh pihak polis buat masa ini. Begitu ramai pihak polis berada di lokasi ini. Tapi sebelum ini DBKL yang mengawal jalan ini. Jadi penjaja-penjaja jalanan berada di lokasi ini, di hadapan DBKL punya kemah. Okey, sampai di sini dulu tinjauan kita. Panjang lebar nampaknya abang bercakap hari ini. Okey, dengan itu selamat Hari Raya. Kita akan berhari raya tak berapa lama lagi, mungkin hari Isnin ataupun hari Selasa. Hari ini video ini dirilis 30 hari bulan. Okey, dengan itu assalamualaikum dan selamat Hari Raya.